Situ memang macam-macam ada. Kebanyakannya ramai yang bercerita adalah jumpa pocong lah, ada yang berlanggar mati. Jalan tu banyak orang langgar mati tau. Sebab dia begitu memang hutan, memang tak pernah ada jalan. Tapi jalan tu dah baru. Bila dah dibuka benda tu semua, kat situ saya jumpa lagi 2 buat. Dia terus gini, melekat. member cakap jom cabut. Dia tahu apa benda tu. Lemas orangnya sebab dia nak ambil nyawa manusia. Sungai Pahang ni jangan main-main. Betul. Sungai Pahang setiap tahun wajib akan ada lemas. Bermakna dia nak kat aku juga rezekinya nak jumpa tu. Dia tak pandang belakang lah. Aku dah ambil kau bodoh. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda yang masih come on lah. Kita start, babe. Nanti kita terus jalan kan. Dah ke? Okay. Dah. Sabar. Tetamu aku akan kenalkan dengan korang sekejap lagi. Kan? Saya dia buat ni kan. So, terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan saya di channel Borak Pasal Apa, edisi Sembang Seram. Ya. Yeah. Tapi akan datang ni aku mungkin akan nak tukar nama lah. Sembang Seram ni dah biasa orang pakai kan. Ada kemungkinan nama apa yang aku akan guna, jadi aku bagi tahu. Sementara tu teruskan bersama dengan aku sehingga ke penghujung. Dan untuk pengetahuan anda, tetamu yang aku jemput ni datangnya jauh daripada Kedah, semata-mata untuk buat podcast ni. Betul eh? Ya, betul. Nampak? So, siapa dia? Dia adalah seorang penyanyi, dia adalah seorang pelakon, dia juga adalah seorang content creator kan. Ramai kenal dia ni sebenarnya. Memang aku mengharap betul populariti dia membantu untuk aku berjaya dalam industri ni. Dan dia juga guru aku. Aku banyak juga belajar pasal industri media sosial ni. Tak lain tak bukan, aku perkenalkan Abang Han, budak Cina. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewei taja ni menhao. Tu dia. Betul, Cina lah dia. Kan, aku ingat dia Melayu kan. Rupanya Malaysia Cina. Boleh betul lah. Betul lah. Betul lah. Tapi memang nama tu, memang pakai nama tu. Memang nama Han budak Cina ni dia ada cerita dia lah. Cerita Han budak Cina ni terutama sekali sebelum kita nak lebih panjang lagi, yang mana tengok video podcast kami, jangan lupa subscribe channel ni guys. Membantu sikit. Dan juga share banyak-banyak sebab kita ada banyak benda yang kita nak sembang. Dan juga kita ada banyak episod yang kita akan keluarkan untuk anda semualah yang meminati Sembang Seram ni. Tapi kita mungkin tak pakai lagi nama tu. InsyaAllah. Tapi nanti kita akan bagi tahu. Nanti kita akan bagi tahu. Okey, nanti kita bagi tahu. Okey, cun. Korang boleh komen juga apa nama yang kita nak teka. Kalau korang teka betul, saya belanja RM100. Serius tak? Ya. Aku tahu. Saya daripada kru-kru sini kru-kru. Alright. Aku je kan. Aduh. Okey, berbalik pada cerita Han budak Cina ni datang dari mana asalnya. Nama saya sebenarnya Muhammad Zabadi Raihan. Keturunan Cina. Mak saya Cina, bapa saya Melayu. Patutlah boleh cakap Cina. Okay. So jadinya lahirnya Han budak Cina ni adalah saya menyanyi sebuah lagu Cina dan juga Melayu bertajuk Hatiku Kekal Padamu, Musme dan juga Vitali. Ikaran hecui, katakanlah kepadaku. Lagu tu telah viral dekat TikTok. Oh ya? Dan juga ramai yang telah sebut nama Han budak Cina, Han budak Cina, Han budak Cina. Dia ni Cina ke Melayu? So jadinya kita ambil lah Han budak Cina tu. Dan dia ada beberapa lagu single yang dicipta khas oleh Apak Heri Khalifah, iaitu Zapin Si Buah Hati. Tapi sebelum tu banyak lagi cerita. Ni cerita-cerita yang latest sikit lah. So jadinya terciptalah Han budak Cina tu sampailah sekarang gunakan platform tu, nama tu. Dan Han budak Cina ni dia seorang yang lahir kat Negeri Sembilan, membesar di Pahang. Asal memang orang Negeri Sembilan? Negeri Sembilan lah, tapi tak pandai logat Negeri Sembilan lah. Sebab membesar di Pahang. Membesar di Pahang? Kah boleh cakap Pahang je. Kah Kah. Kah tu saya. Koi tu apa? Koi tu Temelur. Dia ada banyak. Dia daerah Koi, Dema, Awak Me. Tu belah-belah Temelur, Teling.
Itu nanti kita buat satu segmen lain pula. Ya dah. Okey. Cuma kat sikit takut tak dengar pula suara. InsyaAllah dengar suara saya jelas. Oi, betul lah. Kalau dekat sangat tak boleh. Oh ya, tak ya juga. Takut nanti peak pula. Berumur lahir pada tahun 88. No. Nah, 88 tu tekalah korang sendiri. Sorong gear sendiri. Sorong gear sendiri lah. Tapi dah berumur lah. Dah separuh abad. Yalah, betul lah. Dan sekarang ni kerja je adalah sebagai entertainer tu je lah. Dalam hidup ni keras, kita kena buat semua. Betul. Jangan kita jadi seorang penyanyi, kita tak boleh nak buat content creator. Jangan kita jadi seorang penyanyi dah tak pandai nak berlakon. So kita kena do everything untuk mencari sesuatu nasi. Betul. Dan yang paling penting, saya duda. Betul lah. Macam Ilan ni sendiri. Ni kena promote, mana tahu ada yang tengok-tengok ni jodoh saya. Mana dah tahu kan. Itu semua kerja Tuhan. Betul. Terserah pada Allah je. Ya. Itu saja tentang diri sajalah. Alhamdulillah, panjang lebar agak Han. Orang lain selalu kalau cakap pasal diri dia sikit-sikit minit. Han jelas. Memang tempat lahir, umur, memanglah. keturunan semua keluar. Mantap cuy. Sebab ramai yang tanya, kat sini lah kita buat cerita semua. Betul lah. Jadi orang tahu saya tak langsung. Betul. Sepanjang Han berkarya lah, ataupun buat kerja, macam-macam kerja Han buat semua kan. Ada tak Han pengalaman-pengalaman yang orang kata, sebab yang kena lah dengan kita punya segmen ni. Sebab kita ni bukan pasal kerjaya sangat. Faham. Tapi kita ada pengalaman yang ada tak Han? Pasal seram Pasal seram ke, misteri ke? Banyak misteri. Sebab kita ni kerja kadang-kadang banyak travel. Perjalanan ke sana ke sini, tak kekal ke satu tempat. Mimpi pun buruk pun ada. Balik pada event show ada juga mimpi yang ya Allah. Ni kita tak tahu ni. Ni kita dengar ni. Perjalanan. Yang tak pernah sangka. Tempat tidur, berlainan tempat ada juga. Ada. So macam mana? Dah bersedia untuk kongsikan cerita seram ataupun misteri ni tadi? InsyaAllah dengan izin Allah. Saya nak bersedia dalam keadaan tempat ni. Tapi sebelum tu tempat kita pun agak menyeramkan. Sebab apa sekarang kita berada di pendidikan perhutanan Puchong. Tempat ni bukan semua orang boleh masuk kan? Betul. Tak ada semua orang yang boleh masuk tempat ni. Sebab tempat ni nak cakap pun tak boleh. Nak ni pun boleh. Tapi rezeki kita ada kat sini. Betul. Alhamdulillah rezeki kita. Sambil kita orang kata syuting, kita sebenarnya syuting. Sebelah saya ni sebagai inspektor. Saya sebagai ahlong. Saya baru je belajar berlakon ni. Tapi okey. One shot tadi tau. Ya kan? Alhamdulillah. Sebab Han ada kat sebelah. Kalau tidak, ke laut dalam. Alhamdulillah lah. So kita punya telemovie ni tajuk Meta. Yang tengok ni akan datang. Korang kalau cerita ni akan dikeluarkan kepada RTM. Korang boleh tengok nanti saksikan lah. Nanti kita kongsikan. InsyaAllah. So Han, kita akan masuk ke mood seram pula sekarang. InsyaAllah. Sebelum tu, aku rasa kita relax kejap, tenangkan jiwa. Take file dulu. Kita sambung lepas ni, okey? Alright. Okay guys, check it out. Okey, terima kasih. Kembali lagi kita dalam borak pasal apa? Edisi Sembang Seram. Han. Ya. Kita nak masuk mood seram ni Han. Ya. Okay. InsyaAllah. Mungkin cerita ataupun pengalaman pertama Han sendiri. Pengalaman seram ni alhamdulillah dengan izin Allah, saya tak pernah nampak pun benda-benda macam tu sebab saya tak nak memikir. Kita sebagai manusia ni satu benda je. Kebanyakannya manusia-manusia yang macam contoh kena santau, kena buatan orang, jumpa itu, jumpa ini, itu semua perasaan kita. Terlalu memikir sangat benda tu ada. Jadi mindset saya memandangkan macam mana saya cerita tadi, saya banyak ke sana ke sini, tidur tempat berlainan benda tu semua. Saya pernah tidur seorang-seorang dalam dom yang banyak katil. Seorang je. Iaitu di Kampung Pagi. Kat mana Kampung Pagi? Kampung Pagi Taman Negara Jerantut. Taman Negara. Saya niat nak pergi mancing. So jadi tempat tinggal takkan ada duduk rumah orang. Kat situ dia sediakan dom. Saya sewa lah kat situ. Allah, katilnya 20. Bertingkat. Ya, awak pun masuk seorang-seorang tu kenapa? Allahu Akbar. Masuk pukul 2:30 pagi. No. Perjalanan daripada KL nak pergi ke Kampung Pagi tu berliku-liku, simpang jalan kiri kanan. Pernah nampak pokok semua sujud. Bayangkan mana ada pokok jatuh gitu. Ya, bulan puasa ni. Bukan. Bukan. Hari biasa. Itu orang bagi benda? Ni. Lailatul Qadar.
Tapi rezeki saya dapat tu. Betul. Sebab itu mungkin ada satu mesej daripada Allah ke kita tak tahu So jadinya perjalanan tu memang agak seram lah. Kita seorang-seorang saja, Lone Ranger kan. Tak, saya masih tertanya-tanya lah. Yang awak pergi masuk seorang-seorang ni kenapa? Sebab Orang biasa dah mancing habis berkumpulan. Okey. Sekarang ni seperti mana saya katakan, kalau berkumpulan ni memang best. Tetapi kebanyakan member-member tak nak ikut. Okey. Sebab bila dah habis show, semua buat haluan masing-masing. Faham. So jadinya saya nak hilangkan stres saja dengan kepenatan, dengan saya punya show menyanyi benda tu semua. Saya ambil keputusan pada malam tu, saya nak pergi ke Taman Negara lah. Nak pergi mancing. Perjalanan tu tahulah daripada KL. Okey lagi lah sebelum pukul 12. Lepas pada masuk je tol Temelur, nak masuk je dekat simpang nak pergi ke Taman Negara tu. Situ memang macam-macam ada. Kebanyakannya ramai yang bercerita adalah jumpa pocong lah. Ada yang berlanggar mati. Berjalan tu banyak orang langgar mati tau. Sebab dia kilang sawit, jalan licin. Yelah. Binatang pun banyak terbunuh. Binatang buas pun ada. Saya pernah jumpa harimau bintang, harimau Pentamon. Pentamon tu game, jangan main game. Yang hitam tu, harimau hitam tu. Harimau kumbang. Kumbang dia ada bentuk kumbang dia. Dia hitam. So dia lalu melintas. Gajah pun ada kan. So setiap perjalanan tu saya mikir apa benda ni, benda tu semua. Tiba-tiba sebelum nak sampai ke kampung pagi tu, saya tak tahulah apa benda yang terbang warna merah. Melintas melintas. Warna merah Warna merah. Biasa saya tak putih tahu. Biasanya lah kan. Saya tengok, mungkin saya fikir lampu kereta kot. Okey, faham. Depan saya mungkin simpang dihilang kan. Boleh jadi. Tapi masalah laju. Takkanlah selaju macam tu. Betul juga. so Dan dia melintas fikir, depan awak. Ya. Kalau kereta dia berselisih. Ya, berselisih. Dia masalah tu salah satu je. Tapi dia macam gitu. Okey, teruskan. Okey, lepas pada tu positif lagi lah, entahlah nak berjadi apa. Kita seorang malah nak fikir. Sebab macam saya kata dia jangan fikir. Terus sampailah dekat satu simpang. Sebelum nak sampai lepas pada Sungai Retang tu, ada satu kampung memang hutan kiri kanan. Simpang nak masuk ke Taman Negara. Okey, lepas pada Sungai Retang tu nak masuk ke Kampung Pagi. Sebelum sampai Taman Negara kita masuk, itu memang hutan, memang tak pernah ada jalan. Tapi jalan tu dah baru. Bila dah dibuka benda tu semua, kat situ saya jumpa lagi 2 warna merah. Cahaya merah. Boleh bayangkan, gambarkan macam mana cahaya merah ni? Mata? Dia bukan masalah mata. Cahaya saja. Begitu. Bersilang gitu. Okey. Dia tak nak bagi aku confuse sebab apa tau. Dia tadi kita fikir positif, kereta satu. Ni nak bagi kita macam nampak real. Dah bagi tu dua-dua. Ambil. Bersilang. Terus naik bulu tengkuk saya. Saya tak minta pun. Jangan menggerakkan. Saya seram ni. Saya terus cakap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya cakap, ya Allah Tuhanku, kau pemudahkanlah perjalananku. Niat aku adalah bukan nak mengusik siapa-siapa, tapi saya datang untuk mencari rezeki. Cari rezeki adalah cari ikan untuk kita bawa balik. Untuk family makan, menikmati rasa ikan sungai itu. Lepas pada tu benda tu semua dah tak ada dah. Saya cuma nampak yang tu je. Yang tu yang rare. Bersilang tu. Dia tak comeback balik tau. Saya pun tak pandang belakang benda tu. Tapi memang bila dah tu bulu nombor saya dah naik. Bulu nombor naik, belakang tengkuk dah naik. Sebab kita terlalu mikir. Bila dah second, first kita dah tak fikir. Second tu kalau jadi benda yang sama, kau tak fikir lagi. Confirm kau fikir lah kau seorang. Betul. So saya fikir benda tu, biasanya saya tertanya-tanya lagi, apa benda makhluk tu sebenarnya. Warna merah. Warna merah. Cahaya. Bentuk macam cahaya. Macam bola ke apa? Dia bukan bola, dia bukan kecil je. Kau bayangkan. Tapi nampak jelas terang merah tu. Okay. Biasa saya dengar orang cerita ni kalau merah mata. Takkanlah mata juling gitu. Tapi bila dia bersilang macam tu pula. Tapi dia bola api lah kot. Boleh jadi. Tai bintang warna putih. Betul juga. So sampai sekarang tak ada jawapan. Tapi yang paling best, tengkuk naik. Yalah. Itu kenapa dia tengkuk naik? Betul. Kalau benda tu normal, tak ada apa masalah, dia tak naik. Betul. Biasa kalau kita dalam something tu situasi yang seram Ya, betul.
Simpang kat kampung Menting Hala Sungai Retang. Ya. Ada yang bertanya, betul? Itu lah tempat dia. Nampak ada seorang dah. Bermakna dia ada pengalaman lah tu. Betul. Dan dia mungkin boleh sahkan cerita awak ni. Setengah orang kadang kata, ini buat-buat lah. Ini buat-buat. Ini ketika tengok baca live komen ni. So ada orang yang duduk kat sana dia tahu. Kan? Betul. So jadinya saya teruskan perjalanan, malah nak fikir, saya serah pada Allah sebab saya seorang. Aku dah penat ni, tolong jangan ganggu aku. Dalam hati kita sentiasa bertawakal, beristighfar. Pop sampailah satu tempat tu. Sampai satu tempat saya telefon member saya. Aku dah sampai dah ni. Okey, masuk je, pintu tak kunci. Lagi seram kat situ. Dia tak kunci pintu. Biasanya kita kena ambil kunci. Kenapa kau tak kunci pintu dulu? Kenapa kau tak kunci pintu? Macam-macam orang boleh masuk dalam tu. Betul juga tu. Kan? Saya pun masuklah. Ya Allah, dalam dom tu ada 20 katil. Besar lah. Ya Allah, bercantum rumah Kita tu. kat sini berapa katil? Ini tak tahu. Dia lebih kurang macam gini, tapi dia bercantum 2 rumah. Oh, besar lagi. Ha. Ini 5, Tandas dia 5, lah. 10. Baru 10 kan? Dia 2 rumah. 2 kali ganda. Ya. Besar macam dom yang kita duduk sekarang. Saya masuk macam biasalah, kita masuk bismillah benda tu semua. Penat kan, esok pagi nak bangun nak pergi mancing kan. Yalah, betul. So masuk aku cakap aku cuma nak tidur ni seorang-seorang ni benda tu semua. Tawakal lah. Malas nak fikir benda tu semua. Saya malas nak tidur dekat katil 2 tingkat tu. Saya ambil katil buat turun, tidur tengah-tengah. Pada tengah-tengah laluan tu awak tidur? Bila dah masuk pintu tu kan, saya tak tahulah sama ada saya lupa ke apa, pintu tu tutup sendiri. Awak masuk dalam dom? Masuk dalam dom, saya letak barang, saya tak tutup pintu lagi ni. Faham? Okey, betul. Tengok keadaan benda tu semua sebab senang nak keluar. Okey, faham. Bawa turun tilam, basuh-basuh kaki benda tu semua. Pintu tutup sendiri. Tutup sendiri, angin kot kan. Saya fikir gitu angin. Tapi saya malah nak fikir. Malah nak fikir. Tetapi tak ada angin. Itu yang jadi tertanya-tanya tu kan. Okey, teruskan kan. Kau ni makin seram cerita kau ni. Jadinya saya nantak kau lah. Aku cakap ke dia apa tahu dalam rumah tu kan. Tolonglah aku nak rehat, nak tidur. Kalau kau ikut aku balik, kau pergilah tempat balik asal kau. Kan? Jangan main pintu sebab aku sangat penat. Aku cari rezeki, aku penat menyanyi atas stage. Kadang-kadang orang tengok menyanyi atas stage ni tak penat, menyanyi je benda semua. Kau menyanyi try tengok 2-3 lagu, betul. Dah tentu penat. Betul. Sebab apa? Kita mengeluarkan tenaga yang banyak. Tutup pintu sendiri. Aku dah cakap gitu. Lepas tu tutup pintu aku cakap gitu, tolong jangan ganggu aku nak rehat. Okey. Lepas tu senyap-senyap okey lah. Dia pun tengok macam tak ada benda dah okey benda semua. Aku pergi mandi. Mandi nak tidur lah. Sebelum tu sorry, aku solat dulu. Masa tu nak jamak takhir. Yelah. Siap kalau kita pun dah ni kan, kelewatan sebab kita show tak dan kita nak standby pukul 7.30 kan. Okey. Mak jamak takhir benda tu semua dah selesai, benda tu tidur. Tidur dengan kain pelekat benda tu semua dengan baju biasalah. Lepas pada tu saya pun buka lampu tidur. Buka lampu tidur, hutan, kampung, sejuk macam kita ni. Kita buka lampu tidur, buka kipas. Sebab memang hati perasaan tu takut lah. Kalau lampu buka ni okey sikit. Kalau tutup lampu ni kan. Bangun pukul 4.30 nak kencing tak tahan. Tidur biasa tak kencing. Sini kan kencing berapa kali? Kan? Tidur 3 kali kan. Sebab apa? Kita sejuk, automatik kita nak kencing. Betul. Lampu tutup Mat. Padahal kau buka tadi kan? Buka, dia tutup. Main lampu pula. Terus ambil wuduk, aku solat. Aku minta pada Allah, tolonglah ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah. Tolong lindungi aku. Aku datang sini, aku tak nak ada masalah. Kan? Solat subuh aku tidur balik. Alhamdulillah sampai pagi dah tak ada kacau. Alhamdulillah. Itulah. Tapi kau memang dalam situasi yang macam tu. 3 situation. Ya, dengan apa tadi? Merah. Yang merah bersilar. Pintu tutup. Pintu tertutup. Lampu kan? tertutup. Lampu tutup sendiri pula kan. Memang kau dalam situasi macam tu kau memang akan positifkan diri. Cakap betul-betul. takut is takut. Ya, faham. Tapi kita kena pegang satu je. Kita kena takut pada Allah SWT. Betul lah. Dan mungkin benda-benda ni boleh jadi panduan jugalah, tips lah kan untuk kita punya penonton siapa tahu kan dalam situasi macam tu mungkin kita boleh berserah. Banyak bertawakal. Kalau kau terlalu memikir sangat, benda tu akan lebih dekat lagi. Dia lebih suka. Okay. Kenapa kau nak? Sebab hadis pun ataupun ada orang berkata, saya bukan pandai sangat bab agama ni. Jangan terlalu memikirkan sangat benda tu sebab benda tu sangat suka orang yang takut pada dia. Ya. Benda tu. Betul, setuju. Saya tak tahulah hadis mana tapi adalah benda tu. Dia mengatakan bila kau terlalu memikir, benda tu ada.
Betul. So kita kena sentiasa positif lah. Anggap dia macam lantaklah kau ni daripada ahli neraka. Lagi mampus kau lah. Benda tu semua. Aku bukan golongan macam kau. Tapi kau ni memang jenis orang kata apa? Nak kata berani sangat pun tidak. Pemberani Tidak juga. Tapi kita kena buat berani juga. Yalah. Tapi kalau dah pergi mancing sorang-sorang kat hutan. Tak mancing lagi masa tu. Mancing ada orang bawa. Dah bawa pergi tu. Nak pergi memancing ke tempat tu sorang-sorang. Dia dah berani lah. Okey lah. So itu satu pengalaman yang kau pernah alami sebelum ni. Ada pengalaman lain? Nak pergi mancing pula. Sambung. Kunti. Baguslah kau ni. Memang tak sia-sia lah. Memanglah perjalanan kita cerita sampai habis. Kita teruskan atau kita nak rehat? Terpulang. Kan? Aku rasa kita rehat kejap lah kot. Aku pun macam sejuk kan. Tadi aku ada buat sat Maggi. Okey. Takut kembang. Kita pergi tengok dulu lah. Maggi. Okay. So kita jumpa lagi selepas ini. InsyaAllah. Jangan ke mana-mana. Sampai kita jumpa sekejap lagi. Check it out. Alright, okay, kembali kita ke dalam rancangan Sembang Pasal Apa. Apa dah, aku tengok dalam lalut dah ni. Borak pasal apa? Dalam segmen Sembang Seram. Ya. Masih lagi dengan Abang Han kita. Ya, betul. Han, okey tak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan fikir. Okey, baik. Sebab kita dalam hutan. Ya, baik. Kalau kau fikir, adalah. Iyalah. Sebab benda ni semua ada mana-mana. Tempat dia. Cerita yang selanjutnya, Han. Cerita selanjutnya. Kau nak tahu pasal apa? Tadi kau dah pergi mancing. Dah sampai kat tempat mancing tu. Belum pergi mancing lagi. Oh, belum. Okey, belum. So sekarang ni cerita kau nak pergi mancing pula okey. Kita nak macam pergi ni cerita dia? Tadi kita dah cerita pasal tempat kita tidur bermalam. Okey. Ni kita nak pergi ke tempat mancing pula. Okey. So jadinya aku nak tanya kau. Okey. Biasa tempat makhluk-makhluk halus ni, makhluk-makhluk yang kita tak nampak ni, kebanyakan dekat mana? Hutan? Lagi? Laut? Lagi? Rumah tinggal mungkin? Rumah tinggal tu tak adalah banyak sangat tapi boleh lah. Tadi aku cakap hutan, aku dah cakap laut, sungai. Ya, sungai. Sungai sebab gunung. kita nak pergi di mana? Sungai lah kalau dah masuk Sungai hutan. dah tentu ada apa? Ikan lah. Ikan. Ikan apa? Hutan. Hutan. Oh. Bila sungai dengan hutan bergabung, benda tu lagi kuat. Kita tak start lagi ni dah seram. Aduh. Itulah. Waktu siang sebenarnya. Waktu siang ni kita positif. Tapi bila kau masuk sungai tu, suasana dia akan jadi lain. Oh. Betul. Bunyi bot saja enjin. Okey, kan? betul. Ni mancing macam biasa. Mancing. Kita pergi ke port, Sungai Keniang, pergi sana sini. Tak tahulah. Sebab bot tu dah, joki tu dah pesan dah. Jangan terlalu galak sangat dalam hutan. Kebiasaan orang tua-tua cakap, jangan terlalu galak sangat dalam hutan, jangan seronok-seronok. Kan? So benda tu kita pegang. Pegang dah tak fikir apa. Pegang memang kita fikir nak mancing macam ikan je sebenarnya. Tapi bila bercampur bau dengan yang terjadinya malam tadi, kau tahu je lah kan. Kita asyik memikir, padahal kita ada kawan, kita ada geng. Pergi dalam masa tu 3 orang je. 3 orang, okey. Orang kampung 2 orang. Saya seorang luar. Oh. Bila tak ada pengalaman masuk hutan benda ni semua, so jadi dia macam satu perasaan yang macam saya suka tengok keindahan alam semula jadi hijau. Indahnya sebenarnya di hutan ni. Tapi dalam keadaan yang sama, dalam waktu siang pun ada mengendap. Biasa kita dengar orang bercerita waktu malam, kejadian tu berlaku malam. Ya. Tapi ni sungai lain lah. Tadi kita kampung pagi, perjalanan nak pergi lebih kurang dalam 2 jam macam itu. Jauh juga. Perjalanan benda ni kat sungai ni tak ada banyak sangat lah sebab waktu siang. Tapi saya nampak dia mengendap. Rambut panjang, baju putih, muka hitam. Kau tahu dia tengok macam mana? Celah pokok. Celah pokok Ni maksudnya kau dalam bot perjalanan nak pergi. Dia kata jangan tegur, member dah pesan jangan tegur. So kita nampak benda tu jelas. Waktu siang jelas. Kalau malam okeylah kita tak nampak. Nampak merah saja mata dia sebab dia dah hitam. Benda tu dah lah buruk, hudur tak handsome macam aku. Kan? So dia buat waktu siang. Dia pergi nginap. Perjalanan pokok besar.
Ya Allah. Belaka tak ada kita contoh pokok pokok sangat. Ya. Tak ada. Kan? Apa tu? Komen pun dah cakap dah. Ha. Nampak sesuatu. Kau jangan macam-macam lah. Kau baca ni? Teruskan cerita kau tadi. Tak habis gitu. Nampak yang tu. Dia merendak. Oh ya? Saya punya seriau bila tengok. Ya Allah, huduh rupanya. Tak pernah tengok. Yelah, betul lah. Kan? Benda tu seimbas je. Lepas tu dia ini balik. Oh, maknanya dia perasan kau nampak dia tu. Tapi saya masih positif. Orang asli ni. Betul? Aku pun nak cakap lah tadi. Kan? Baju putih. Tapi takkanlah rambut panjang orang asli. Lurus pula tu. Ada kena penting ke? Masalahnya orang asli rambut kerinting. Oh ya, tak juga. Tak tahulah kalau orang asli moden. Tapi betul-betul kat pokok besar. Kalau ada bot parking tepi, okey, aku rasa ni memang pergi mancing pergi hutan. Tak ada bot langsung. Yelah. Batu-batu benda tu semua. Ya Allah, seramnya kalau tengok pada air. Selain daripada kau, kawan yang dua orang lagi tadi? Dia tak nampak. Dia fokus pada depan. Seorang tengok jalan, seorang bawa bot arah kan. Betul, aku duduk tengah tengok macam biasa. Nikmati Tuhan yang ciptaan Tuhan ni. Kan? Terus? Tak payahlah tengok kiri kanan. Ada bunyi. Bunyi jangkrik. Memanglah malam-malam ni kau. Sikit. Aduh. So, sekarang waktu kemuncak dia keluar. Aduh. Dia komen pula. Apa yang komen tu? Hai. Lepas tu kan? Sebab tu aku dah malas nak fikir benda tu semua. Aku pergi mancing. Sampai ke satu spot kita orang mancing benda tu semua. Pancing kita orang biasa main bottom. Okey. Main bottom bukan casting tu. Bottom kau letak tinggal biar tu je. Pancing punya dia makan lain macam mat. Iya. Ikan besar kau memang. Tak ada masalah. Dia kalau ikan makan dia. Gitu pancing. Faham. Betul. Ni dia sak berhenti. Oh. Macam dia menarik tu, dia tahan. Dia kalau ikan makan daripada awal-awal dia gitu kan. Betul. Paling-paling pun dia akan terus gini. Melekat. Member cakap, jom cabut. Dia tahu apa benda tu. Saya cuba tarik. Member dia tak bagi tarik. Putuskan. Gunting, putus. Start engine, conggik terus. Terus belah. Ya Allah. Pergi ke port lain pula. Okey. Masa tu dua benda yang jumpa. Ni kat tempat lain pula? Tempat lain pula. Okey. Yang jumpa tu lah yang perasaan tu. Satu kat pokok besar. Betul. Satu pancing. Kau janganlah ulang-ulang cakap tu. Dia berhenti gitu. Okey. Pancing dia berhenti gitu. Putuskan. Cabut. Hantu air makan tu pancing aku. Ya? Ya. Ya Allah. Aku pun tak pernah jumpa rupa hantu air tu macam mana. Member cakap balik lah. Kita orang balik lah. Dia biasa dia tahulah kan. Dia tahu orang kampung situ. Faham? Dia kata apa nama tu hantu air. Sebab apa tau? Kalau hang perasan saya duduk belakang main boat ni, main enjin, saya toleh belakang. Air gelobak dia punya tu, buih dia. Allahu Akbar. Okey. Lepas tu dia nampak merah belakang tu. Aduh. Merah maksudnya? Tak tahu. Di sini cakap. Aku pun tak pandang. Aku fokus depan lah. Sebab kita dah takut. Yelah. Masa ni lepas kau dah putuskan tadi tu. Dah putuskan tali kita orang gerak. Dia sempat toleh belakang. Berbuah air. Aku tak dengar lah bunyi enjin dah bising. Yalah. Kita tengok depan. Member depan dah straight tegak muka dia. Yang fokus kat depan ni lah. Alamak. Tak tahulah air sungai kan kuning. Tapi dia kata ada merah macam itu. Aku pun mungkin dia terluka kot makan hantu air tu. Terkena mata kail. Kau pun takkanlah nak makan mancing. Mana tahu enak aku punya umpan. Yalah. Juga tu. Tapi apa nama bila dia cerita saya tak tahulah dia cerita benda tu semua macam tu, buat air macam ni ombak benda semua kan. Tepat pada masa memang gerak kalau tidak. Betul. Dia kata dulu pernah ada terbalik bot kat situ. Lemas orangnya sebab dia nak ambil nyawa manusia. Sungai Pahang dia jangan main-main. Betul. Sungai Pahang setiap tahun wajib akan ada lemas. Janganlah marah aku. Bukan marah, nak memperjelaskan. Okay, tak percaya tanyalah viewer, tanyalah orang yang tengok live ni. Betul lah. So jadi terus kan yang tadi kau tergantung cerita tu.
Tengok sana sini pula. Tolong balik lah. Kau pergi ni. Terus balik lah. Balik lah. Terus balik. Balik lah. Sebab benda tu tak selamat bagi kita. Yalah. Sebab dia orang kampung, dia tahu. Yalah, betul. Dia dah biasa tempat tu kan. Mesti dia tahu sejarah. Dan yang paling penting, Lepas pada tu kita keselamatan orang tak diri. pergi dah. Alhamdulillah. Kita ada pelampung benda semua. Kadang-kadang orang pakai pelampung pun lemas. Betul. So jadinya orang yang mana pergi Sungai Pahang ataupun mana-mana sungai, janganlah memberanikan diri. Betul. Sebab setiap tahun mesti ada benda tu. Subhanallah. Minta jauh lah benda-benda macam Minta tu. jauh lah. Kalau nak pergi sungai, pastikan pergi tempat orang, bawa orang yang boleh berguide kita pergi. Betul. Orang yang Jangan pengalaman. suka-suka memandai-mandai. Baru ni kan ada lemas 3 orang air kepala air kan. Allahu Akbar. Benda dia dah nampak. Tapi kenapa Allah matikan dia? Nampak tak? Betul. Itu semua kadang-kadang ajar di tangan Tuhan. Tapi kalau boleh kita tak nak mati dalam keadaan macam tu. Betul. Minta je pada Allah. So benda-benda macam gini janganlah terlalu memikir sangat. Yalah. Betul. So saya punya cerita seram dia, perjalanan dan juga sampai ke tempat mancing, itulah satu pengalaman yang saya tak boleh nak lupa lah. Yalah. Sampai sekarang. Berangkai-rangkai daripada awal perjalanan malam tu. Bermakna dia Sehingga nak, ke dia siang. nak dia nak kat aku juga rezeki yang nak jumpa tu. Yalah. Kan kadang-kadang orang rezeki tak ada yang nak jumpa. Betul. Kan? Tak habis cerita lagi. Malam biasalah. Malam. Terbang lalu kan, bunyi cengkerik. Sini dekat dengan airport kan. Macam itulah. So itu tadi satu cerita daripada kau, kisah perjalanan kau nak memancing. Ya. Ya. Memancing. So hati-hati lagi memancing. Jangan terlalu orang kata kan baru ni ada cerita orang hiking, benda tu semua. Oh, yang hilang. Benda betul tu kan? pun masalah juga. Betul. Orang bunian Yalah. kan. Kadang kita tak percaya macam mana rupa orang bunian tu. Disorok oleh orang apa. Ya. Mustahil benda tu sebenarnya berlaku. Kalau ikutkan dia tak? Kalau ikutkan mustahil. Betul. Apa nama ni, satu cerita dah selesai. Kau kongsikan dengan kita. Bukan satu cerita tu, kalau ikutkan dah beberapa cerita juga tu. Beberapa Betul cerita kan? kita dah masuk. Tapi dalam satu cerita yang Cukup lengkap satu hari, cukup lengkap satu hari perjalanan kejadian tu. kau punya ni Satu tu. trip Kan? penting. So ada lagi yang kau nak kongsikan? Banyak lagi sebenarnya perjalanan, tapi kita nak bercerita ni dalam keadaan orang kata kita rehatlah dulu. Dah dulu okay, kita bertenang sekejap. Sebab saya kan? rasa panas ni. Daripada tadi ni. Oh ya? Alamak. Yalah. Kau tak rasa? Aku setakat ni alhamdulillah tak ada rasa Alhamdulillah, apa-apa kan. Tapi tak apa. InsyaAllah Bismillahirrahmanirrahim. kita akan sambung selepas ini. Kita tenangkan jiwa dulu kan, sementara Han baca komen-komen TikTok live dia. So jangan ke mana-mana. Kita sambung lepas ni. Check it out. Okey, kembali lagi kita dalam channel Borak Pasal Apa, dalam segmen Sembang Seram. Wih, boleh tahan tak Ham cerita kau tadi kan? Memang tak boleh lupa lah benda tu. Yalah, betul lah, aku faham lah kan. Berturut-turut tu daripada pagi, daripada malam kau datang, bawa ke pagi dalam perjalanan, Ya. dah sampai tempat mancing pun masih ada benda yang Itulah kadang aku tak faham tu kenapa kena ada terjadinya waktu tu. okey. Tapi tak apa kan? Ya. Sebelum kita pergi ke cerita seram kau yang seterusnya, ada lagi guys. Ada lagi. Sabar, relax. Kau buat apa sah? Saya sekarang lebih kepada menjadi entertainer, content creator, banyak ke show, menyanyi, orang invite saya untuk menyanyi, perform, dan juga kadang ada orang nak minta saya review produk dia, kedai makan. Okay. Buat juga benda Buat tu jugalah semua tu. Dan juga saya masih lagi belajar sebab saya tak ada editor, tak ada videographer. So saya belajar untuk shoot sendiri dan juga edit sendiri. Dahsyat. Untuk satu konten. Tapi memang content creator memang perlu buat benda tu semua. Memang kena belajar. Sebab apa kita tak boleh bergantung harap kat semua orang. Sebab semua orang pun tak ada masa. Betul. Saya pernah ada seorang hire. Sebulan siap mat video. Aduh lambat. Saya tak boleh kata tak ada ni. Sebab saya nak mengejar lagi untuk mencari income. Hari-hari orang buat? Tak adalah buat. Dulu memang kerap kali orang panggil saya buat review. Sekarang ni dah kurang sikit lah. Sebab saya lebih pentingkan kualiti daripada kuantiti. Okay. Sebab saya tak punya terkejar. Alright. Platform paling popular? Platform paling popular buat masa ni saya adalah TikTok lah.
TikTok TikTok. Okey. Dan juga masih lagi yang nombor 2 IG. Tak. Yang kedua Facebook. TikTok 500,000 lah. Oh. Lepas tu dekat Facebook page 110,000. Oi, boleh tahan kan. Lepas tu tempat ketiga jatuh kepada IG lah. IG. Korang kena faham 3 platform ni. TikTok dan juga TikTok saja dia kategori orang dewasa, budak-budak dan juga remaja. Okey. Untuk Facebook dia more tu kepada orang tua. Okey. Dan juga IG dia more tu kepada lifestyle, orang-orang yang have macam tu. Orang yang cantik-cantik. Benda tu. Apa nama ni? Dengan kata dah start nak mula aktif dekat YouTube. Daripada dulu lagi sebenarnya nak buat YouTube ni. Tapi memandangkan sepatutnya kita nak start lama. Sebab dulu saya banyak memikirkan nak kena edit lagi lah benda semua. So sekarang ni YouTube saya lebih ambil kepada no script no plan. Tak ada skrip, tak ada plan, tahu shoot, tak ada edit, tak ada apa. Ambil yang ada, yang mana ada depan mata, rasa benda tu boleh jual, boleh jadikan kenangan, saya ambil, saya letak YouTube. Tu je lah. Okey. Orang kata travelog. Travelog ni dia banyak edit kan. So kita jalan je lah. Nak pergi mana-mana, contoh dia salah satu tempat tu, contoh kat Kedah, ada Gunung Kriang. So saya akan, kita dah sampai Gunung Kriang, kita masuk dalam apa benda, one shot saja. Kita akan ceritakan lah, dah habis ending benda semua. Setengah jam, 1 jam, post. TikTok apa nama Han Budak Cina. Semua platform Han Budak Cina, nama dia sama je. Sama je semua. Han Budak Cina. Senang ingat. Mudah sangat. Itulah. Type boleh terus keluar Ya, dekat Google pun keluar. Agak-agak follower yang ramai-ramai tu tempias tak kat saya sikit boleh. je. Korang boleh follow guys. Support kita punya channel brother ni. Kita bagi orang kata lebih semangat lagi. Ya, mudah-mudahan. Like dan juga komen, share kan. Siapa tahu kan. Tapi kan untuk Han sendiri aktif dalam TikTok lah utamanya. Okey kan, boleh dapat pendapatan yang TikTok sebenarnya kalau betul-betul boleh menjana income. Kalau betul-betul lah. Kongsi lah sebulan berapa ni. Dulu saya banyak kepada konten. Lepas tu saya pergi kepada live. Lepas live saya pergi kepada jual beli TikTok shop. Jual beli TikTok shop. Mana ada beg kuning lah. Beg kuning yang tu lah macam biasa. Okay. Untuk first, macam mana korang nak naikkan branding anda, banyakkan konten. Banyakkan konten apa-apalah. Yang rasa yang korang rasa diri korang tu hebat dalam satu bidang, buat sampai jadi konten tu sentiasa konsisten. Satu hari satu video. Automatic video akan jadi FYP. Dan automatic juga follower akan bertambah. View tu akan sentiasa naik. Lepas pada tu baru pergi kepada live. Lepas pada live dulu masa saya first TikTok ada gift, ada benda tu semua kan. Saya ada orang bagi, saya buat bodoh je. Tahu-tahu income saya dah ada 14,000. Saya tak tahu benda tu. Marvelous. Gift apa benda bagi? Terima kasih bagi bunga. Apa bunga apa ni? Rupanya gift tu adalah income kita. Lepas saya tahu, saya rajin buat live. Masa tu follower saya makin naik. Macam ni saya nak buat live sekarang. Makin gelap belakang. Lampu tu dah padam. Patutlah. Dia main lampu guys. Dia main lampu pula. Okay. So TikTok ni boleh menjadi income lah kalau anda pandai menggunanya. So jadinya kita first kali macam mana kita nak dapatkan ramai follower is content. Content kena konsisten buatlah. Kalau pandai menyanyi je. Kalau konten awak menyanyi je. Macam saya random, menyanyi ada, promote ada, konten-konten bodoh ada, lawak-lawak ada, campur. Terlanjur kita dah berkongsi maklumat pasal ilmu ni sikit tadi kan. Mungkin ada viewer kita nak tahu jugalah sedikit lah. Macam saya sendiri pun, saya pun tengah belajar sekali kan. Ada orang kata niche penting. Betul? Dan ada orang kata niche tak penting. Tapi self branding. Betul ke bahasa Inggeris aku? Mungkin. So macam mana pendapat anda sendiri? Kadang-kadang tak perlu niche pun naik juga. Tak perlu konten pun dia naik kepada live. Dia kadang benda ni nasib. Tengok mana yang dia bawa. Kadang-kadang dia punya peminat tu
subjektif lah benda ni Subjektif. Dia tak ada macam terlalu fokus sangat. Okey, kau kena ni dulu. Macam bagi saya, awak tanya saya macam mana saya boleh naik. Saya mau tu pada konten dulu. Baru saya buat live. Lepas pada live, lepas pada konten baru saya pergi live. Live tu lah saya menjana income. Bila saya dah dapat tahu live tu boleh income. So jadinya saya konsisten sentiasa hari buat live. Buat live, buat konten. Buat live, buat konten. Tak penat ke kan? Benda lain pun awak buat juga. Masa tu terjadinya masa PKP, memang tak ada kerja. Yang tu je lah kita buat. Masa faham. tu jugalah masa TikTok baru nak naik. Time tu lah saya struggle untuk dapatkan follower. Sebab tu yang lagu saya Hatiku Kekal Padamu viral. Lepas pada tu saya konsistenkan buat konten. Banyak kadang-kadang konten yang sama saya buat. Tetapi kita punya peminat suka tengok. Saya dulu saya tulis pakai sos nama orang. Macam nama Ayong kan. Saya akan pakai sos Ayong. Pakai Sebab saya sos, dulu saya dulu pembuat kek. Ramai yang tak tahu ni, nampak macam ni. Tapi yang penting saya bukan dua alam. Saya bukan sealam. Maksudnya? Saya bernafsu kepada perempuan lagi. Okey. Lega Bukannya saya suka semua sejenis. Kadang orang fikir buat kek ni lembut lah, apalah, indaman beridal benda semua kan. Nanti saya boleh hias kek lah. Sebentuk kek tu saya boleh jadikan seekor harimau. Betul. Sebab saya belajar dulu buat kek dekat Melaka. Salah satu kedai kek yang paling famous. Okey bunga. Jadikan kek itu sebagai sebentuk harimau, binatang benda semua. Krim untuk jadikan sebagai binatang. Saya belajar kat situ. Pengalaman banyak lah. Macam-macam benda dia boleh buat lah kan. Tapi itulah, kita dah panjang lebar cerita ni kan. Dah macam nak lari topik daripada aku punya dia kan. Tapi apa pun, terima kasih banyak kan. Banyak bagi kongsi ilmu apa semua sebagainya kan. Kita akan kembali ke Mood Seram. InsyaAllah. Kepada topik asal kita. Matlamat rancangan ni kan. So ada cerita lagi kan nak kongsi kan? InsyaAllah. Okey. Sebelum tu, jangan ke mana-mana. Kita sambung selepas ni. Check it out. Okey, kembali lagi kita dalam borak pasal apa? Dalam segmen Sembang Seram. Kita masih lagi bersama dengan Han. Kita dah masuk mood seram pula Aduh. Alright, okay, Han. Silakan. Cerita seram yang seterusnya. Kau nak apa lagi? Tadi aku dah bagi 3. Come on lah. Kita punya rancangan 3 jam. Sebab tadi masa kita berhenti berehat, macam-macam benda yang berlaku. Yalah, betul lah. Ada yang lampu tertutup, ada yang lalu, ada yang viewer yang dekat sini pun cakap nampak tu, nampak ni. Badan saya pun rasa panas. Kan? Tapi memang ada banyak cerita sebenarnya. Yalah, betul, kan? betul. Tapi kita nak teruskan pun kita dalam keadaan dalam hutan. Saya akan cerita seringkas yang mungkin lah. Ni bercerita pasal 3 kawan termasuk dengan saya sekali. Oh, okey. 3 kawan, kita 3 nak mengambil seorang kawan. Oh. Okay. Jadi 4 lah. So kampung dia adalah Kampung Baru Jerantut. Masa tu umur saya 21 tahun. Okey. Orang yang nak saya ambil ni umur dia 25 tahun. Baik-baik kita orang lah. Dulu kita orang nakal-nakal, pergi lewat malam, keluar. Tapi memang kita orang seorang ni memang nak pergi mana-mana berjalan ke apa benda semua, memang kita kena ambil dia. Memang satu jalan kita nak pergi ke Temerloh, tapi kita ikut jalan jauh sikit lah. Kalau daripada Jerantut kita nak pergi Temerloh, so kita kena pergi lalu jalan Kampung Baru nak ke Damak, kita akan cross pergi ke Kuala Kerau dan baru pergi sana. Sebab kalau kita nak patah balik macam jauh pula kan. Perjalanan daripada Jerantut Pahang tu nak pergi ke Kampung Baru lebih kurang dalam setengah jam. Okey, so kita orang macam biasalah. Kita nak pergi ke tempat tu, jalan tu macam biasa. Kampung, hutan, memang tak ada apa-apa lampu jalan. Yang paling best kat situ adalah tak ada lampu jalan lah. So kita memang 100% menggunakan lampu kereta. Perjalanan daripada Jerantut 3 orang. Saya dengan member saya 2 orang. Okey. Saya, sebelah saya driver, dan juga belakang adalah kawan saya seorang lagi. Nak pergi ambil kawan saya yang duduk di Kampung Baru tu. So jadinya saya pergi ke tempat tu, benda tu semua. Perjalanan cantik, tak ada apa masalah. Kita memang happy lah, bukannya menyanyi benda semua. Happy kan. Macam saya pesan tadi pada awal segmen tadi, terlalu menggelak sangat, terlalu rio sangat, sampai lupa diri. Setuju. Jadinya cerita semua member tanya, kat mana ni? Kau dah sampai belum? Ni. Kita orang nak sampai dah. Kau tunggu kat mana? Tunggu kat bus stop. Bus stop kat Tunggu kampung kat tu bus stop lah, tambah benda tu semua. So jadinya sepanjang perjalanan tu nak pergi ke Kampung Baru tu, ada beberapa bus stop lah. Okay. So kita tak ada tanya bus stop mana nak tunggu benda semua. So
Pam, kita dah sampai dah. Member dah tunggu kat bus stop. Okey, kita ambil lah dia. Okey. Kita teruslah perjalanan member kita dah ambil dah daripada Kampung Baru kita nak pergi ke Temeloh. So korang sekarang dah 4 orang lah. Dah ada kereta tu? 4 orang dalam kereta. Alright. Oh, jalan lebih kurang dalam 20 minit. Dapat panggilan. Siapa pula yang panggil ni? Kau kat mana? Aku tunggu lama kat sini. Okey, jap. Aku dah nampak. Aku dah okey. Member sebelah tu dah tidur belakang. Okey. Sebab perjalanan sejam, setengah okey, jam. Memang kuat tidur. Dah ambil dia. Pergi. Dah ambil dia. Kita teruskan perjalanan nak pergi ke Temeloh. Target kita nak pergi tu. Kau kat mana ni? Aku tunggu lama. Member kau yang kau nak ambil sepatutnya aku tak pandang belakang dah. Member sebelah aku loudspeaker. Aku tak pandang belakang lah. Aku dah ambil kau bodoh. Betul? Mana ada aku tunggu sini berapa lama dah. Kau daripada mana? Sial. Kau rasa? Keadaan kau masa tu macam mana? Memang terkejut lah. Tak pandang belakang. Kan? Member cuik pula belakang. Alamak. Member tu bangun. Member tu bangun. Weh, kat mana ni? Asal lambat sangat sampai? Dia tegur pula. Kenapa lambat sangat sampai? Dia pula Ini boleh jalan tegur mana ni? Ini jalan kita belum. Kenapa tak tinggal member tu? Member dah kau dia kata tak ada. Dia dah cuik kita belakang tu. Tengok, tak ada orang tu. Kita orang patah balik pergi ambil dia. Lepas pada tu aku cakap kau balik. Malam ni tak jadi keluar. Terus. Aku dengan balik kau bawa kereta kau memang tak jumpa lah. Tapi aku cuba nak faham cerita kau ni balik. Kan? Kau dah ambil kawan kau tadi. Ya. Okey. Mana kau dapat panggilan, dia call. Lepas tu yang kau ambil ni tadi, kawan yang kau kata kau ambil ni tadi, dia cuit belakang kau. Dan tegur pula. Bukan. Dia tak cuik. Member kan tidur. Betul lah. Kita pergi 3 orang. Okey. Aku mandu. Sebelah driver. Belakang kawan aku seorang lagi. Kawan belakang ni memang suka tidur lah. Perjalanan dia semua ni memang Yalah, tidur. lah. Badan besar. Yalah. Lepas tu kita nak pergilah ke Kampung Baru ni ambil member ni. Dia kan kata tunggu kat bus stop. Betul. Tak, itu aku tengah faham tadi. Sampai dekat situ kita buat macam biasa lah. Sebab kita orang tak bercakap. Dah ambil benda semua. Kita dah tak sabar nak pergi dah. Tak sabar nak pergi ke tempat yang kita nak pergi tu. Karaoke muda-muda. Masa tu ada Cinggir, ada Awet. Nunggu-nunggulah. Aku dah seram ni tadi. Dia pun masuk kereta pun. Aku pun relax lah. Pasang lagu kan hurau-hurau dalam lagu dalam kereta. Malah nak fikir kau masuk. Aku nak jalan je. Sebab aku dah fikir nak jumpa Awet dah ni. Kita pun jalan lah. Lepas tu dia call. Pasal nama kau? Kau call aku kenapa? Benda tu semua. Kau call aku kenapa? Tak payahlah call. Dalam kereta dah kot. Kan, cakap je lah. Kau kat belakang aku kot. Saja angkat mah. Benda nak habiskan kredit. Masa tu kan pakai kredit. Nak habiskan kredit nak nanyakan member. Angkat. Kau kat mana sial? Dia aku marah tunggu kau. lama dia marah aku. Aku tunggu diam. Sebab telefon tu dalam keadaan bunyi, suasana dia sunyi. Sedangkan dalam kereta bunyi muzik. Betul. Sampai tak cerita tu? Sampai. Bermakna tadi tak clear. Sebab aku nak cepatkan. Aku dah panas. Okay, sabar. Betul dah. Aku tahu suasana kita ni agak. Kita dalam hutan ni. So kalau nak mencerita Cuma sangat. aku tadi cuba nak fahamkan. Sebab kau cakap tadi, yang kau bawa ni tadi, kau bawa aku tak tengok dah. Yang bawa ni Member tegur. cuik aku pusing belakang dah hilang. Sedangkan aku turun, masukkan dia kereta, bunyi kereta boom terus. Sebab tu aku dah ringkaskan tadi. Aku malah nak cerita detail. Kita kat hutan. Tadi dah panas ni, dah rasa panas lagi. So Tapi, benda tu makin dekat. Sebelum tu, ni kau betul Ya Allah. Tiba kau dah Kau cerita rasa macam mana bila kau bawa kereta, kau berhenti tepi, kau ambil member, bunyi muzik dundang. Muda. Masa muda tak fikir apa. Fikir member cepat sikit lah. Aku fikir dalam kepala aku nak jumpa Awet. Kan, dari rendah dalam hutan kau hura-hura. Orang tu dah pesan daripada tadi aku dah cakap. Kita jangan terlalu gembira sangat. Tahu-tahu benda tu semua aku bawa orang lain. Dah jalan 20 minit. Member tu sedar. Ya, nak dekat Temeloh tu. Member jual kau gimana ni? Tak sampai lagi ke? Mana kawan kita orang? Time dia tegur tu je lah aku patah balik. Pergi cakap ke dia. Jangan keluar. Kita balik rumah. Tidur rumah member saya. Aku tak nak patah balik je ngantuk dah. Kau toleh tu memang tak ada dah dia. Ya Allah, tak ada. Member dah cuik. Aku dah goyang. Memang takkan pandang belakang lah. Sebab dia telefon dia kata, kau kat mana sial ambil aku? Kejap bang. Kau tak naik kereta tu. Tak adalah cakap gitu. Sebab kita dah terkedu kan. Ya betul. Kau tunggu jap.
Sampai sana rumah member, terus cerita apa benda yang berlaku. Terus member tu pindah rumah, Mat. Alamak. Aduh. Dia pindah rumah. Dia pindah rumah dah, tak nak duduk dah. Sebab rumah dekat bus stand tu, rupanya bus stand tu ada 2-3. Aku ingat kan dia tunggu yang, rupanya dia tunggu kat lepas pada rumah dia. Kat depan dia sikit macam tu. Yang kau jemput tadi tu sebelum lah. Sebelum, bus stop dia. aku ingat kan dia drag, mungkin dia tak sabar nak ikut ke apa. Dia nak kita cepat ambil dia kan. Ingatkan dia naik main motor member dia. Dah kita nampak kawan kita. Muka dia macam muka dia. Macam kawan kita muka dia. Tak adalah macam nampak pelik-pelik sangat muka seram ke apa, tak ada. Kan? So jadinya benda tu aku fikir normal. Buka muzik kuat-kuat, kita layan. Tak sabar nak nyanyi lagu apa lepas ni depan awet. Biasalah budak-muda kan. Sekali nak ambil orang lain aku angkat. Lala member call, kau kat mana? Padahal dalam hati kau ni dalam kereta siang kau nak call aku, tak apa, aku nak habiskan kredit kau. Buka je bagi habis benda semua. Angkat saja nak dengar ni. Kau kat mana siang? Dia marah aku. Dia aku tak ambil dia. Rupanya dia tak keluar lagi kat rumah tu masa tu. Yang kita lalu tu. Patutlah kau tak jumpa dia kat bus stop yang seterusnya. Ya Allah ya Tuhanku. Dia yang pergi dulu. Faham? Sebelum tu lagi. Okey, menarik cerita kau ni. Ya Allah ya Tuhanku. Guys, aku agak tergedu juga. Rasanya kita kena stop dah. Aku dah tak boleh panas ni. Ya. Aku tak boleh dah ni. Sebab kita dalam keadaan hutan. Faham. 3 cerita kita dah cerita. Betul. Lepas tu tambah lagi satu. Benda ni dah makin naik tau. So benda kita punya belakang ni pun dalam keadaan aku tengok kau dah lain macam sebenarnya ni. Aku dah tak nak sama. Sebab tu aku kata aku nak ringkaskan cerita ni. Okey. Aku faham. So bila kau nak detail aku cerita habis. Kau jangan sampai aku marah. Jangan bagi aku. Okey. So, faham. Okay guys, rasanya kita sampai sini kot. Kita cerita kan. Kau pun dah kongsikan beberapa cerita. Dan kau pun dah cerita juga apa yang kau buat sekarang. Aku pun dah start melalut-lalut dah ni kan. Nampak tak? Sebab tu jangan sambung. Okey. Jadi aku rasa sampai sini je lah. Sampai sini. Cerita kan. Terima kasih banyak Han. Terima kasih juga. Sudi. Terima kasih Yong. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa. Tak ada apa. Kan. Yang penting korang semua jangan lupa subscribe channel ni. Terus support kita punya podcast dan juga kita punya something benda yang orang kata boleh dikongsikan. Mudah-mudahan. Kita pun dapat beberapa ilmu juga tadi daripada Han. Terima kasih banyak Han. Kongsikan ilmu. Dan mudah-mudahan benda itu bermanfaat kan untuk korang semua. Mungkin kan ada sikit yang sisa-sisa yang kau boleh mungkin nak cakap apa-apa sikit lah. Saya tak ada apa benda yang nak cakap tuan-tuan dan puan-puan semua yang mana tengok video ni. Yang penting solat jangan tinggal 5 waktu. Jangan lupa selawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa pada Allah. Dan juga jangan sentiasa fikir benda-benda yang negatif. Jangan fikir sentiasa benda-benda yang menghantui anda. Betul. Benda tu wujud. Tapi kalau kau fikir, benda tu ada. Kalau kau tak fikir, insya-Allah ada. InsyaAllah. Yang penting serah pada Allah. Yang penting serah pada Allah je. Kau jangan cakap insya-Allah ada. Seram dah ni. Okey guys. Saya kan. Terima kasih banyak Tuhan. Kalau korang mungkin ada nak dengar lagi cerita daripada Han, mungkin boleh komen kat bawah untuk part 2 pula kan. Ni part 1, mungkin part 2 insya-Allah aku akan cuba usahakan untuk dapatkan Han kalau ada rezeki dan kalau dia pun sudi, siapa tahu kan. InsyaAllah. Akhir kata daripada aku, jaga diri baik-baik. Sampai kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Jangan isafik, jangan buat jenayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye semua.